Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kembali kita dalam Jom Belajar Excel. Kali ini kita lebih kepada berkaitan dengan manipulasi string, di mana Excel juga kita boleh manipulate ataupun membuat manipulasi kepada string yang ada di dalam Excel. Okay, sebagai contoh, di sini terdapat nama saya dalam pelbagai. Sekejap saya zoom. Okey. Dengan tidak teraturnya huruf, terdapat huruf besar dan huruf kecil. Okey. Dan juga di sini ada contoh IC saya. Okey. Kita akan buat manipulasi string kepada nama dan juga IC. Okey, yang pertama sekali untuk nama, untuk huruf, kita boleh menukarkan kepada semua huruf kecil atau semua huruf besar, ataupun kita boleh membuat huruf pertama setiap perkataan tersebut ialah huruf besar. Pertama sekali kita cuba membuat huruf kecil. Di sini kita tidak seperti Microsoft Word, di mana Microsoft Word kita semua menggunakan formatting di atas menu yang atas je. Tapi untuk Excel, kita perlu menggunakan formula untuk kita membuat manipulasi terhadap string. Okay, contoh yang pertama saya buat untuk menukar semua menjadi huruf besar. Okay, apa yang kita perlu buat ialah kita bermula dengan formula, iaitu kita mulakan dengan sama dengan. Okay, untuk menukarkan huruf besar kita menggunakan formula upper, U P P E R. Okay, kalau dilihat di sini memang telah dinyatakan convert a text string to all uppercase letter. Okay, kita akan pilih upper. Boleh double click ataupun selepas perkataan upper kita buka kurungan. Okay, dalam buka kurungan dia menyatakan text. Jadi kita perlu mengambil teks di sebelah B2. Klik. Okay, dan tutup kurungan. Enter. Okay, kalau kita lihat kita dah tukar semua menjadi huruf besar. Okay, sekarang kita nak tukar pula kepada semua menjadi huruf kecil. Huruf kecil kita menggunakan formula lower. Okay, kita bermula dengan sama dengan L-O-W-E-R, lower, buka kurungan. Okay, pilih pada B2 dan tutup kurungan. Okay, dia telah menukar kepada semua kepada huruf kecil. Okay, sekarang ni setiap perkataan kita nak bermula dengan huruf besar. Kita menggunakan formula proper, sama dengan proper. Okay, buka kurungan, pilih teks B2 dan tutup kurungan. Enter. Mudah kan? Jadi kita tidak perlu menaik kembali mungkin di dalam kita punya laporan-laporan, ataupun kita nak present dalam bentuk tersebut, kita tak perlu membuat ataupun type kembali, di mana kalau terdapatlah macam ni, tidak tersusun huruf besar dan huruf kecil. Okey, kita terus kepada bagaimana kita nak mengambil. Kadang-kadang kita perlu, contoh saya nak ambil daripada nombor kad pengenalan, dua huruf pertama ataupun dua digit pertama merupakan tahun lahir, dan juga digit di belakang ialah jantina, iaitu kalau ganjil lelaki, kalau genap perempuan. Okay, contoh macam mana kita nak dapatkan dua digit terawal. Terawal maksudnya sebelah kiri. Okay, jadi sebelah kiri kita boleh menggunakan formula left. Okay, contoh sama dengan left. Okay, buka kurungan. Okay, di sini secara tak langsung kita dah tunjuk macam mana nak baca formula. Okay, teks ialah apa teks yang kita nak ambil. Jadi kita ambil pada B3. Okay, koma. Okay, 6 ca. 6 ca ni ialah berapa banyak kita nak ambil. Jadi kita perlukan 2 saja. 7 dan 9. 2 digit. Jadi kita type 2, tutup kurungan.
Okey, dia dah ambil 2 digit pertama. Kalau kita nak ambil 4, kita cuma tukar 2 kepada 4. Okey. Macam tu seterusnya. Tapi untuk kes ni kita nak tahun saja, kita ambil 2. Okey. Yang kedua, kita nak cuba ambil yang di hujung pula. 1 digit. Kalau di hujung sebelah kanan, kita akan menggunakan right. Okey. Buka kurungan, ambil pada B3. Okey, berapa banyak kita ambil? 6 car tu. 1 saja. 1, tutup kurungan. Okey, dah dapat 7. Okey, ada kalanya kita perlu mengambil nombor di tengah-tengah. Contoh di sini kalau nombor kita punya kad pengenalan 05 merupakan kod negeri kelahiran. Jadi saya nak ambil 05 tu macam mana? Okey, untuk mengambil digit di tengah-tengah ataupun karakter huruf di tengah-tengah, kita boleh menggunakan formula MID. Okey, sama dengan MID. Okey, buka kurungan. Okey, teks ialah B3. Okey, koma. Sebab dia punya formatting tu ialah koma. Ada komputer regional setting ni berlainan, dia menggunakan semicolon, titik koma tu. Okey, jadi komputer saya formatnya ialah koma. Jadi kita ikut saja apa yang dinyatakan di situ. Okey, jadi selepas tu ialah start nama. Start nama ialah digit ke berapa kita nak bermula. Jadi kalau tarikh lahir dah 6. Okey, 6. Jadi digit yang ke-7. Yang ke-7 kita letak 7, bermula dengan 7, digit yang ke-7, dan berapa banyak kita nak ambil? Kita ambil 2. Maksudnya daripada kiri digit yang ke-7 kita ambil 2. Okey, itu maksudnya. Tutup kurungan, enter. So kita dah dapat 05. Jadi kita boleh ambil di sebelah kiri, di sebelah kanan dan juga di pertengahan. Okey, itu satu contoh di mana kita boleh menukar huruf besar, huruf kecil, dan juga permulaan perkataan huruf besar, dan kita boleh trim ataupun kita mengambil digit ataupun bilangan karakter tertentu saja di sebelah kiri, di sebelah kanan ataupun di tengah-tengah teks. Okey, lagi satu yang biasa kita pakai ialah kita nak menggabungkan teks-teks tersebut. Contoh di sini saya nak buat satu ayat di mana saya kata okey, Muhammad Rais bin Abdul Halim lahir pada tahun 79 di negeri 05. Sini saya tak tunjuklah macam nak convert, sebab kita yang tu boleh tengok video yang lain. Kita menggunakan VLOOKUP ataupun HLOOKUP. Sama juga di jantina ni. Kita perlu tukar dulu nombor tu tersebut, nombor ganjil ataupun nombor genap. Selepas tu baru kita buat ada tambahan lah, ada if lagi, if ganjil lelaki, if genap perempuan. Okey. Jadi di sini saya nak tunjukkan macam kita nak gabungkan beberapa teks ataupun formula dijadikan satu ayat. Biasa kita nak letak dalam, mungkin dalam kita punya laporan lah. Okey, kita boleh menggunakan formula dipanggil concatenate ataupun singkatannya concate. Okey, macam biasa letak sama dengan, okey, concate. Concatenate ni kita boleh pakai, tapi dia dah nanti dia akan banyak versi Excel menggunakan concate. Okey, lepas concate, buka kurungan. Okey, dia akan ada teks 1. Okey, teks 1 contoh saya nak ambil okey, yang ni lah huruf perkataan, huruf pertama setiap perkataan huruf besar. Okey, teks pertama koma. Okey, dia masuk kepada teks yang kedua. Teks yang kedua saya nak masukkan string lah. Contoh Muhammad Rais bin Abdul Halim. Okey, saya jarak kena buat double quote. Double quote macam tu. Yang sebelah enter tu tekan shift. Okey, lahir pada tahun. Okey, jarakkan sikit, koma. Okey, dia akan tanya teks yang ketiga 79. Okey, koma, di negeri saya tambah.
di negeri kod koma. Sebab setiap teks tu yang kita nak gabung tu mesti koma. Kalau perkataan yang kita type sendiri string, kita perlu ada double quote. Kalau location, terus nak masukkan location. Okey, kod 05. Okey, saya tambah lagi sikit. Okey, dan memegang kad pengenalan bernombor. Okey, koma. Okey, saya ambil nombor kad pengenalan. Okey, dan selesai, tutup kurungan, enter. Okey, jadi kita punya perkataan ni dah jadi dynamic. Okey, contohlah saya tukar, mungkin saya lahir pada 75. Okey, jadi dia bertukar. Muhammad Rais bin Abdul Halim lahir pada tahun 75 di kod negeri 05, memegang kad pengenalan yang baru. Semua data yang baru. Kalau nama bertukar pun, contoh, alamat ni salah eja lah, mungkin kita dapat data yang baru, dia terus bertukar. Semua menjadi dynamic. Jadi tak perlu satu ayat tu kita nak karang setiap kali kita nak dapat data baru, karang. Dapat data baru, kita karang. Jadi kita dah tetapkan satu format. Semua kita rujuk pada lokasi-lokasi yang mempunyai data tersebut. Jadi kita bentukkan satu ayat. Okey, jadi itu saja untuk video kali ini. Nanti kita sambung lagi beberapa video yang lain yang lebih lanjut dengan formula pelbagai lagi. Jadi teruskan tonton tutorial ini, dan jangan lupa subscribe, like dan juga onkan notification supaya apa yang saya sharekan nanti, tutorial lain, boleh dapat alert dan boleh kita kongsi bersama lah. Okay, so jadi itu saja untuk pada video kali ini. Kita jumpa pada video akan datang. So, Assalamualaikum dan selamat sejahtera.